الحمد لله القائل أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون. Maksudnya, tidakkah mereka melihat dan memikirkan segala yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang beredar berpindah randah bayang-bayangnya ke kanan dan ke kiri pada pagi dan petang dengan keadaan tunduk menurut peraturan dan kehendak Allah, sedang mereka merendah diri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya 'ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, pada malam ini bersamaan 3 Mac 2026 Masihi atau 14 Ramadan 1447 Hijrah, kita telah menyaksikan satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu gerhana bulan penuh. Bulan yang biasanya bersinar terang pada pertengahan Ramadan ketika fasa bulan penuh yang lazimnya menjadi simbol kesempurnaan cahaya, tiba-tiba memasuki bayang bumi, lalu cahayanya meredup dan berubah. Maka sempena dengan fenomena gerhana pada malam ini, khatib akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Gerhana Lambang Ketundukan Alam. Sidang jemaah yang dimuliakan, fenomena gerhana merupakan sebuah fenomena yang menakjubkan dari sudut ilmu falak. Ia merupakan fenomena yang sangat-sangat ditunggu kerana keajaibannya yang menakjubkan. Sebagai umat Islam, gerhana bukan sahaja fenomena alam, namun lebih jauh dari itu, kita melihat gerhana juga sebagai ayat kauniyah, yaitu tanda alam yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan untuk direnungi manusia umumnya. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asy-syamsa wal qamar la yankasifani li mauti ahadin wa la li hayatihi, walakinnahuma ayatan min ayatillah." Maksudnya, dan sesungguhnya matahari dan bulan tidak gerhana kerana mati seseorang atau hidupnya seseorang, dan tetapi kedua-duanya adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Al-Bukhari. Sidang jemaah yang dimuliakan sekalian, dalam ilmu falak, gerhana bulan berlaku apabila bumi berada di antara matahari dan bulan, lalu bulan memasuki bayang bumi. Bayang bumi ini pula terbahagi kepada dua. Yang pertama, umbra, yakni merupakan bayangan gelap di mana hampir keseluruhan cahaya terhalang sepenuhnya. Dan yang kedua, penumbra, yakni bayangan kabur di mana cahaya masih sampai sebahagiannya. Apabila bulan memasuki bayang penumbra, cahayanya sedikit malam. Namun apabila ia masuk sepenuhnya ke dalam bayang umbra, maka berlakulah gerhana penuh. Bulan yang biasanya memantulkan cahaya matahari kini berada dalam bayang gelap bumi. Terdapat fakta menarik tentang panjang bayang bumi ketika gerhana. Umumnya diameter bumi ialah 12,742 km, manakala diameter matahari pula adalah 1.3 juta kilometer. Jarak bumi ke matahari ialah dalam lingkungan 149.6 juta kilometer. Maka dengan kedudukan ini, bayangan bumi berbentuk kun akan menjadi sepanjang kira-kira lebih kurang 1.38 juta kilometer. Manakala
Lebar bayang bumi yang meliputi bulan pula mencapai 9,000 kilometer. Subhanallah, satu jarak yang lebar, yang sangat jauh dan panjang. Ini menunjukkan salah satu dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dari kejadian gerhana itu ialah bayangan itu sendiri. Ini kerana bayang bumi ini sebenarnya tetap akan wujud pada bila-bila masa. Namun kita tidak dapat melihatnya kecuali ketika berlaku gerhana bulan. Ini bermakna ketika gerhana bulan penuh berlaku, yakni pada malam ini, kita telah menyaksikan bayang bumi jatuh ke bulan yang berada pada kedudukan 380,000 kilometer dari bumi. Sidang jemaah yang dimuliakan sekalian, merujuk surah An-Nahl ayat 48 yang dibacakan pada awal khutbah tadi, menyatakan bagaimana bayang itu adalah simbolik kepada ketundukan alam ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Mutawalli Sya'rawi ketika menafsirkan ayat tersebut menyebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi bayang sebagai contoh, sebagai lambang ketundukan yang sempurna. Kerana bayang sesuatu itu tidak pernah terpisah daripada bumi. Ia sentiasa berada pada bumi atau tanah sebagai suatu gambaran kehambaan yang mutlak. Menariknya, bayang sebarang objek di bumi mempunyai fasa pendek dan panjang berdasarkan ketinggian matahari. Semakin rendah matahari, maka semakin panjanglah bayang, dan sebaliknya, semakin tinggi matahari, semakin pendek bayang. Namun, bayang bumi tidak pernah memendek, cuma ia akan beralih kedudukan berdasarkan kedudukan matahari. Ini memberikan gambaran bahawa bagaimana bumi sentiasa sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berlakunya gerhana bulan pada malam ini, bulan yang sepatutnya bercahaya terang masuk dalam bayang yang menjadi lambang sujudnya bumi. Maka ketika inilah kita disunatkan untuk melaksanakan solat sunat gerhana sebagai manifestasi ketundukan alam ini. Kita turut menyertai sujudnya alam ini. Bulan yang sepatutnya terang itu seakan-akan merendah diri apabila memasuki bayangan bumi. Cahaya penuhnya yang megah menjadi suram merah kehitaman. Sidang jemaah sekalian, daripada perkara-perkara yang telah disebutkan dalam khutbah tadi, beberapa pengajaran dapat kita simpulkan. Yang pertama, gerhana bulan yang berlaku pada malam ini menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan alam ini. Buktinya kewujudan bayang bumi yang menjadi faktor utama terjadinya gerhana pada malam ini. Yang kedua, saiz bayang bumi yang sangat panjang dan besar, berbentuk kon yang hanya dapat dilihat semasa gerhana. Tanpa peristiwa gerhana, kita tidak akan sedar kewujudan bayang ini. Yang seterusnya, bayang adalah lambang sujud atau ketundukan yang sentiasa wujud pada bumi, yang menjadi tasbih alam pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, pelaksanaan solat sunat gerhana yang juga disertai dengan sujud dan rukuk adalah lambang kebersamaan kita umat Islam dengan ketundukan alam ini pada Allah Subhanahu wa taala. Bayang bumi dan gelapnya bulan adalah simbol tunduknya alam pada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan sujud dan rukuknya kita di dalam solat adalah lambang ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. آمين آمين يا موفق الطائعين، وفقنا لطاعتك أجمعين، وتب علينا وعلى المسلمين، واغفر ذنب من يقول واستغفر الله العظيم ونستغفر الله. Alhamdulillah,
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصالحين. Jemaah yang dirahmati Allah, mimbar menyeru para jemaah agar tetap berpegang teguh kepada akidah Islamiyah berteraskan ahli sunnah wal jamaah yang menjadi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jagalah hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Makmurkan rumah-rumah Allah dengan istiqamah mengerjakan ibadah, terutama solat fardu berjemaah. Perbanyakkan salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا وإخواتنا وأطفالنا في فلسطين واحفظ أهلها وانصر جنودها ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. يا رحمن يا الوكيل، pada malam ini kami telah melihat gerhana bulan penuh yang menjadi tanda kebesaran-Mu ya Allah dan menjadi tanda ketundukan alam ini pada-Mu ya Allah. Maka Kau jadikanlah kami dari sebahagian dari makhluk dan hamba-hamba-Mu yang sentiasa tunduk dan sujud kepada-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabbal Alamin, muliakan kami dengan takwa dan istiqamah. Bukakanlah pintu hati kami untuk beristiqamah, menghayati dan merenung segala fenomena alam yang berlaku seperti mana gerhana bulan pada malam ini. Jadikanlah kami dari kalangan hamba-Mu yang dibukakan petunjuk, taufik dan hidayah dari-Mu dengan merenung dan menghayati alam ciptaan-Mu ini ya Allah. Hitungkanlah kami dari kalangan hamba-Mu yang akan mengecapi nikmat rahmat dan syurga-Mu. Ya Mannan ya Razzaq, berkatilah hamba-Mu yang melaksanakan zakat, wakaf dan sedekah. Kurniakan mereka rezeki yang berlipat ganda. Sucikanlah harta dan jiwa mereka. Jauhi golongan fuqara dan masakin dari kekufuran dan kefakiran yang berpajangan. Ya Malikal Mulk, lantiklah urusan kami, orang-orang yang terbaik dari kalangan kami. Jangan Engkau lantik untuk urusan kami orang-orang yang terburuk dalam kalangan kami. Hindarilah negara kami dari kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, dan serahkanlah tanggungjawab pimpinan dan pengurusan negara kepada kalangan hamba-Mu yang amanah lagi ikhlas, serta tegas lagi berani dalam menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan hukum. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.